Selamat bertemu kembali. 5 guru bahasa Melayu diiktiraf anugerah Guru Arif Budiman Agap atas sumbangan mereka kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Mereka dipilih daripada 422 pencalonan yang diterima antara Februari hingga Mac tahun ini. Bagi Cikgu Normaizura Rosli, usaha memupuk minat terhadap bahasa Melayu tidak terhad kepada pelajar Melayu sahaja. Penerima Agap kategori teladan ini memperkenalkan bahasa dan budaya Melayu kepada pelajar bukan Melayu melalui program khas Melayu MSP. Motivasi saya untuk menghubungkan para pelajar dengan masyarakat yang lebih luas lahir daripada keinginan untuk mengubah pembelajaran bahasa menjadi satu pengalaman yang dapat mereka hayati, iaitu pengalaman yang boleh memupuk empati, keharmonian sosial dan semangat kewarganegaraan aktif. Oleh itu, pelbagai kegiatan luar bilik darjah dianjurkan supaya mereka dapat belajar dalam keadaan sebenar. Ini termasuk kerjasama dengan Persatuan Pertapis dan penglibatan dalam kempen Hari Raya Move in Groove oleh Penguasa Pengangkutan Darat LTA. Usaha itu membantu mengubah para pelajarnya menjadi duta masyarakat yang lebih aktif dan yakin. Menurut Menteri Pembangunan Negara Chee Hong Tat, guru bahasa ibunda memainkan peranan yang tidak dapat digantikan bukan dengan teknologi sekalipun. They inculcate values to students and shape their character. Every Arif Budiman teacher is not only an educator to their students in the classroom, they are also a source of influence and inspiration to our children in their lives. Usaha tersebut turut dilakukan penerima Agap kategori perangsang Cikgu Diana Muhammad Mazlan dari Sekolah Rendah First Toa Payoh. Beliau memperkenalkan beberapa inisiatif sokongan rakan sebaya untuk membina hubungan lebih inklusif serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat. Prinsip utama saya ialah setiap pelajar perlu berasa bahawa mereka mempunyai tempat dan seseorang yang mereka boleh rujuk ataupun harapkan di sekolah. Di antara program tersebut adalah Recess Befriender Program di mana pemimpin sokongan rakan sebaya belajar untuk peka terhadap rakan sekeliling mereka mendekati dan saling memberi sokongan. Pengalaman mengendalikan program-program tersebut menyedarkan Cikgu Diana bahawa setiap pelajar mempunyai keperluan dan latar belakang berbeza sekaligus memerlukan pendekatan yang berbeza.